Kalau korang perasan aircon kereta korang dah top up gas lebih 3 kali, itu sebenarnya salah satu tanda sistem aircon dah mula ada gas leaking. Hari ni aku ada sebuah Mazda CX-5. Owner mengadu tiba-tiba aircon tak sejuk. Lepas aku cek, rupa-rupanya gas dah kurang hampir 70%. Kalau gas kurang banyak macam ni, memang confirm bukan habis biasa ni. Memang tanda ada kebocoran dalam sistem. Untuk kes bocor ni, sebenarnya ada dua pilihan. Satu, top up gas sementara dulu. Dua, buka dan buat checking penuh untuk cari punca kebocoran. Owner buat pilihan untuk buka dan buat checking penuh, cari punca kebocoran gas. Untuk checking ni, aku kena buka dashboard dan keluarkan cooling coil untuk cek satu persatu. Lepas aku cek, memang confirm cooling coil ni dah bocor. Tapi cerita dia tak habis kat situ saja. Bila aku buat pressure check pada kompresor, rupanya kompresor pun bocor sekali. Sebab tu gas boleh hilang sampai banyak. Bukan satu punca, tapi dua part utama bermasalah. Inilah pentingnya buat checking dari awal supaya kita tahu masalah sebenar. Untuk bahagian cooling coil, aku pilih untuk pasang original Mazda. Honestly, aku memang sangat recommend. Bila cooling coil dah bocor atau rosak, make sure guna original balik. Sebab cooling coil